Masalah pokok Pak Long settle. Ini pokok naga boleh nampak sudah dapat penyakit serius. Ini penyakit kos dari bintik-bintik coklat macam ini. Dari sini dia akan menyebab sampai satu pokok ini full dengan masalah. Dia disebabkan oleh bakteria Xanthomonas. Dia akan menyebabkan pokok ini kurang sehat, tidak tatang tunas bunga, maka tak ada buah, tak ada hasilan. Jadi jangan risau, Pak Long akan bagi cara mengatasi. Yang pertama, guna racun. Spray saja 1 minggu 1 kali. Kenapa kena spray? Bagi ini yang reput, dia akan kering. Kedua, kena manual. Kita guna ini gunting. Nampak? Gunting ni kita tengok. Yang sini sakit, kita gunting sini. Kita pegang. Yang ini sakit, kita gunting. Gunting ini pula. Yang rosak ini kita gunting. Kalau takut duri dia, pakai glove. Tapi Pak Long biasa tak pakai lah. Tapi untuk safety precaution boleh pakai glove, lagi selamat. Yang ketiga, kita kena rajin baja. Kita guna ini baja organik dengan baja pengalakah. Sebab ini baja akan membagi nutrisi bagi pokok ini subuh palik. Cara mengatasi Pak Long kongsi. Harap dapat membantu menyelesaikan masalah pokok anda. Semoga bermanfaat.